Peter Klamovski secara rasminya telah coret 6 pemain pasukan kebangsaan Malaysia untuk menentang Nepal. Berikut adalah nama pemain yang telah dicoret oleh Peter Klamovski. Tetapi sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas maklumat tentang sukan bola sepak setiap harinya. Nasib semua pemain Harimau Malaya akan ditentukan pada sesi latihan terakhir sebelum aksi kelayakan Piala Asia 2027 bertemu Nepal pada Selasa. Buat masa ini, seramai 29 pemain masih menjalani latihan di bawah kendalian Peter Klamovski, namun daripada jumlah tersebut, hanya 23 pemain yang akan terpilih dalam pada aksi bertemu Nepal. Perkara tersebut dikongsikan oleh wartawan media sukan, Zulhelmi Zainal Azam dalam satu hantaran di laman X baru-baru ini. 29 pemain kekal berlatih. Keputusan ketepikan 6 pemain daripada skuad akhir 23 pemain akan dibuat selepas sesi latihan terakhir, kongsi Zulhelmi di laman X. Sebelum ini, Klamovski telah memanggil seramai 27 pemain, namun jumlah pemain itu ditambah 2 orang lagi dengan kemasukan Hector Havel dan Gabriel Palmero. Hingga ke saat ini, hanya nama Nejco Insa terpaksa digugurkan daripada skuad kebangsaan memandangkan pemain berusia 38 tahun itu sedang menjalani pemulihan selepas cedera ketika mewakili kelabnya, Johor Darul Ta'zim, JDT. Saya ada sebut Nejco menjalani program pemulihan individu. Berdasarkan status fizikal terbaru selepas temu bual hari itu, kita terpaksa mengetepikan beliau. Dan beliau juga tidak berlatih bersama kita. Ia tidak teruk, beliau menjalani proses pemulihan dan itu keputusan terbaik buat dirinya pada masa ini, jelas Klamovski seperti dilaporkan media sukan. Aksi Malaysia dan Nepal merupakan aksi pertama Malaysia di bawah kendalian jurulatih Australia, Peter Klamovski dan Revolusi Harimau Malaya.